Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Zainul dari Semaja Studio. Perbincangan kita pada hari ini mengenai penggunaan teknologi digital di sekolah-sekolah kita. Dalam era digital ini, bagaimanakah penggunaan teknologi dapat mengubah cara pembelajaran pelajar-pelajar kita? Teknologi digital telah membawa banyak manfaat dalam pendidikan. Ia memudahkan akses kepada maklumat, menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan membolehkan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, ia membantu guru dalam merancang dan menyampaikan bahan pengajaran dengan lebih efektif. Sekarang ini, kita akan mengadakan sesi temu bual yang dibicara khas untuk pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Bersama saya merupakan sahabat saya iaitu Waliuddin dan juga Amal Mikail. Baiklah, soalan pertama akan ditujukan kepada Wali. Wali, adakah bahan digital dalam pendidikan membantu dalam pelajaran? Saya rasa bahan digital dalam pendidikan amatlah membantu kita. Ia dapat memudahkan pelbagai akses kepada pelbagai maklumat dan sumber pembelajaran. Pelajar sekolah dalam kawasan pedalaman pun boleh belajar melalui platform dalam talian. Baiklah, terima kasih Wali. Amal, saya ingin bertanya, apakah cabaran kepada pelajar dalam menggunakan bahan peranti digital? Pada pendapat saya, tidak semua pelajar mempunyai peranti digital atau internet yang stabil, terutamanya di kawasan luar bandar. Ini boleh mewujudkan jurang digital. Namun, terdapat juga cabaran yang perlu diatasi. Tidak semua pelajar mempunyai akses kepada peranti digital atau internet yang stabil, terutama di kawasan luar bandar. Guru juga memerlukan latihan yang mencukupi untuk menggunakan teknologi dengan berkesan. Selain itu, terdapat risiko gangguan daripada media sosial dan permainan dalam talian yang boleh menjejaskan tumpuan pelajar. Untuk mengatasi cabaran ini, kerjasama di antara pihak kerajaan, sekolah dan komuniti amatlah penting. Contohnya, program latihan guru perlu diperluaskan, infrastruktur internet perlu dipertingkatkan dan kesedaran mengenai penggunaan teknologi yang bijak perlu dipupuk dalam kalangan pelajar. Kesimpulannya, teknologi digital dapat memberi potensi yang besar untuk meningkatkan kualiti pendidikan di negara kita. Dengan pendekatan yang betul, kita dapat memastikan bahawa semua murid mendapat manfaat daripada revolusi digital ini. Akhir kata daripada saya, terima kasih kerana mendengarkan perbicaraan kita pada hari ini. Sehingga berjumpa lagi di masa yang akan datang.